Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Tisha Ravinden, tingkatan 3 dari SMK Buntung, Kod Sekolah AEA 2060. Hari ini saya ingin mengambil peluang untuk membawa anda menyelami sebuah buku cerita yang penuh dengan pengajaran, emosi dan penyesalan yang sangat mendalam, iaitu cerita Dosa Tak Terampunkan karya W.S. Uzala. Buku ini mengandungi 189 halaman dan dibahagikan kepada 14 bab di bawah penerbitan Sama Publications yang syarat dengan nilai kehidupan dan pengajaran kepada masyarakat. Pernah tak kita rasa bila ibu marah, kita fikir ibu membebel? Bila ibu suruh tolong, kita rasa malas. Dan bila ibu penat, kita anggap itu perkara biasa. Tetapi, pernahkah kita terfikir satu hari nanti mungkin kehilangan insan itu buat selama-lamanya? Cerita ini mengisahkan sebuah keluarga miskin di kampung yang terdiri daripada Mak Mia, anak perempuannya manja dan adiknya Pekan. Mereka hidup susah selepas kehilangan ayah mereka yang dipercayai ditelan oleh legenda batu belah, batu bertangkup ketika mencari telur ikan terpakul di sungai. Namun kehilangan seorang ayah langsung tidak membuka mata manja. Dia tetap bersikap angkuh, malas membantu ibunya, malah sanggup membazir wang membeli pakaian mahal, sedangkan keluarga mereka hidup kaya pagi makan pagi. Pada pendapat saya, watak manja inilah gambaran segelintir masyarakat hari ini. Kita terlalu sibuk mengejar hidup mewah sehingga terlupa pengorbanan ibu bapa sendiri. Hadirin yang saya hormati, bahagian paling menyentuh hati saya dalam novel ini ialah ketika Mak Mia pulang ke rumah dalam keadaan terlalu penat tetapi tiada makanan disediakan. Bayangkan seorang ibu yang bekerja keras demi anak-anak pulang dengan harapan untuk berehat, namun yang menanti hanyalah kekecewaan. Akibat terlalu kecewa dan terluka, Mak Mia pergi ke sungai lalu menyeru, "Batu belah, batu bertangkup, sungai di hulu tempat persemandian. Dari dahulu aku memang nak ikut bersama suami yang kau sudah telan." Ketika itu Manja dan Pekan menjerit memanggil ibu mereka. Gambar seperti ditunjukkan di muka surat 176. Tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka hanya mampu melihat tubuh ibu mereka hanyut perlahan-lahan sebelum hilang di telan sungai. Saya rasa inilah bahagian yang paling kuat dalam novel kerana ia membuktikan bahawa penyesalan selalunya datang terlalu lambat. Kehilangan ibu mereka, kehidupan adik-beradik itu menjadi semakin gelap. Pekan yang terlalu merindai ibunya akhirnya pergi mencari Mak Mia berhampiran sungai. Malangnya dia tergelincir lalu lemas. Dan sekali lagi Manja datang terlambat. Sekali lagi dia gagal menyelamatkan orang yang disayanginya. Namun menariknya, novel ini tidak berakhir sepenuhnya dengan kesedihan. Pekan sebenarnya diselamatkan oleh seorang guru silat dan dibesarkan sehingga menjadi seorang pendekar hebat. Akhirnya, dia bertemu semula dengan kakaknya Manja yang ketika itu telah menjadi isteri kepada seorang raja muda di kampung lama. Di bahagian akhir buku ini, juga penulis ada menyatakan bahawa lokasi asal batu belah, batu bertangkup dikatakan tidak jauh dari muara sungai Johor. Namun timbul pula cerita bahawa batu belah, batu bertangkup pernah dilihat berhampiran sungai Pahang. Malah adalah mengatakan legenda ini berasal daripada berhampiran sungai Perak. Walaupun kisah asal lokasinya, cerita batu belah, batu bertangkup tetap hidup sehingga hari ini sebuah mitos yang dijadikan teladan kepada generasi zaman kini. Kesimpulannya, cerita Dosa Tak Terampunkan karya W.S. Uzala ialah sebuah buku cerita yang penuh pengajaran tentang kasih sayang keluarga, tanggungjawab anak,
terhadap ibu bapa dan akibat sikap pentingkan diri sendiri. Bab kata orang, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tetapi jika seorang ibu itu terluka, penyesalan mungkin menjadi dosa yang tak terampunkan. Sekian, terima kasih.